Kita tak nak Didi, nak YB. Kita nak YB. Kita buat busy kejap. Okay, kejap tau. Sebab Abang Sadiq tengah pakai bulu mata. Jadi nak keluar daripada kotak. Lain nak keluar daripada kotak kan? Boleh. Ikut Nisa. Nisa kan orang universal. Nisa tahu yang lebih better. Okay, kita ada Lacimi Sandra. Hello, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton live ni. Kami sekarang sebentar saja lagi kami akan memberikan kejutan buat anda semua. Siapakah special guest bersama dengan kita dalam Belova kita? Adakah Bella? Adakah Didi? Adakah yang Y? Gitu. Yang Bella ke? Yang tu. Nantikan. Yang Bella ke yang tu? Betul. Okay, Kak Long akan letak. Sorry guys. Korang kalau nak tahu. Sebenarnya kita tak ada stand. Korang tahu tak? Korang tahu tak siapa? Kita orang tak sempat beli stand. Korang tahu tak siapa stand kita orang Bella? Korang kejap tau. Okay, sebab kita tak nak nanti korang akan cakap kata 8.5 tapi tak ada pun. So kita memang tak. Sebab tu korang akan kejap. Kita tengah set up. Nampak tak? Nampak? Okay, kejap tau. Okay, jangan faham. Yang penting ada Didi lah kan. Nampak? Am tengah buat kerja dengan cepat. Bukan yang cepat, gaya je yang cepat. Tapi Carlos busy Carlos. Macam tu lah. Okay, Kak Long ada stand sudah. Okay. Wow. Ini sekarang macam kita tengok macam mana kreativiti Neil dan Nisa untuk design lah Belova kita macam mana. Dorang tim yang tak selaluan Bukan diubah kan? Dorang ni tim yang benar ya. Okay, saya dah masuk. Saya lambat 2 minit je. Assalamualaikum semua. Okay, Kak Long, tukar mic nah. Lagi tukar mic lagi. Tukar mic lagi. Nak itu untuk Abang Sadiq. Ya Allah. Terbang-terbang. Kenapa terbang-terbang produk itu? Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay tak? I want to see my face. Nak zoom tak? Nak zoom sikit tak? Boleh tak? Ke arah sini sikit. Tak payahlah muka tu. So muka tu macam tamu. Okay. Ni kan? Betul, boleh. Okay, ini masuk. Tak payahlah. Ini yang masuk sikit. Gemun tak payah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Shade tu ada for tan skin. Ada. Kali ni ada. Saya dah belajar dari kesilapan. Korang cakap pucat sangat. Oh boy. Kita orang banyak introvert, extrovert, convert. Tak masuk Tiba pakai baju. Tak payah masuk sangat. Tak masuk. Yang ni masuk. Sebab warna ni sama. Okay. Ni guys, jangan tanya kenapa dia upside down. Solid. Ya kan? Buka dari bawah. Oh, okay. Sebab senang buka daripada bawah. So Kita tak ada orang betul. Okay lah. So kalau nak pakai, terus boleh pakai. Tak perlu nak. Tak. Biar kat saya. Ini ke sana kan? Saya ke sana. Okay. Time kita dah start lah nak setting. Kesiannya orang. Okay tak? Sekejap. Masuk sikit Lag ke? Tak, yang tu keluar. Yang tu tak apa. Sikit je. Lagi keluar. Lag kah guys? Okay dah. Kalau lag kasi tak apa? Cuba cakap satu. Okay. Nampak susu sini. Okey tak? Cakap. Tak, sebab dia kesengnya ke sini. Salahnya dia dah tu. Dah lah Salah aku. Tak, dia sengit. Tak. Bukan kan. Saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa Bella nak sengit? Bukan. Tak okey dah. Tidak kesepakatan. Nak sikit. Pihak manajemen dan pihak media semua tak ada kesempatan. Kami hanya masuk bila iklan saja untuk pastikan ada manusia. Okey, sekarang. Ambil kam. Sampai dua beg tak? Okey, nampak beg. Okay. Betul lah. Ni pokoknya masukkan tak? Tak payahlah. Dah. Carlos, mentang-mentang dah FYP. Dah lah. Jangan sampai aku angkat kau. Okay. Okay. Lubang sini. So yang ini boleh sikit. Misal kau kan. Sini. Tu semua jangan kelakar lah.
Nisa. Okay. Korang Okay. berdiri kah? Duduk kah baring? Okay, sekarang. Baik dah. Berdirilah kan. Berdiri lah. Yes. Okay. Ya. Sebenarnya kan atas ni boleh kan tau. Boleh zoom. So bagi bawah tu. Baru tak. Oh, cubalah zoom lah. Mau tutup atas tu lah. Boleh zoom. Itu tak atas. Ada zoom lah. Assalamualaikum. Tak ada. Ada dah. Yang dia lama. Oh, kamu tutup di atas tu lagi. Saya aku tell dulu. Disebabkan setiap Sekarang kali kita- iklan ada kita di sini. Sementara kita menunggu kehadiran orang-orang yang akan menjual produk kita ni. Ya, saya di sini. Saya akan bagi tahu apa berita terkini lah. Berita terkini kita ada Jack dan budak tadika di sini baru saja selesai pergaduhan tadi disebabkan dorang berpuasa hari ni. Dorang tak tahu nak buka apa. Tapi alhamdulillah lah, dorang dah ganti puasa dorang dah. Sebab nanti ada beg satu beg dua. aku memang aku terpaksa aku di sini. Yang penting ada manusia. Beg kuning baru set up guys. Beg kuning baru tengah set up. Sekarang ada Apa dia? beg pink je. Okay, kejap. Zoom sikit tutup tutup dia. ini atas. Oh, betul. Saya Okay, kita dah. sedang Oh, kita memang open apa hot time sekarang ni tapi nanti sebenarnya saya tadi baru habis daripada main bola tadi. Ni buat. Sorry, saya berbisik-bisik rupanya mic kat sini. Sorry ya. Kita akan memulakan kita punya live sebentar saja lagi. Okay, stay tune. Kepada orang nak pergi tandas, korang boleh pergi tandas dulu lah. Jadi lepas ni korang tak boleh pergi tandas langsung pergi mana-mana, okay? Korang kena betul-betul stay, okay? Kalau Oi, mau bagus lah nasib ada MCO. pergi tandas sekarang. Kalau kamu reply grup WhatsApp sekarang. Okay, lepas ni tak boleh busy sudah, okay? Hai, Assalamualaikum. Ya. Baru masuk. Okay, kami santai. Okay. Inilah dia wanita Iron Lady kita. Adik ada yang komen dekat sini tak ada burn rose. Ada double. Okay. Peach bukan, peach tak ada. Burn rose double dalam beg kuning. Peach tak ada. Okay. Baru sudah dapat. Okay dah. Ni typo mulut. Orang biasa typo naib kan dia mulut dia typo. Okay, kita should buat intro lah kan. Intro, okay. Actually hari ni for the first time Bella mempersembahkan Belova yang latest version, latest face, latest packaging. Sebelum ni kalau kamu ingat lah, kenapa cakap sabar? Itulah sebab dia dengan aku. Enggak, kita cakap KL boleh je. Okay, Boleh Bella je. boleh jelaskan. Okay, Bella boleh bagi tahu apa yang Silent? ada. Sorry, kat belakang kamera ada 50 orang. Okay. Yang ni sebelum ni Bella jual. Okay. Kat situ kita dah reveal harga. Sekejap. Okay, korang boleh nampak. Sebelum ni memang saya pernah jual yang ni RM39.90. Sebelum ni RM39.90. Sekarang pun sama. Tapi berbezanya sebab dia warna yang lain. Dan juga dia bigger size. Sorry ya, saya tak selalu buat live macam Didi. Jadi saya tak tahu. Tak sebab kalau tak ada Abang Sadiq Tak, mungkin. dia kena ada pair kan. Sebenarnya kami 2 pair. Kami Jadi dua mungkin pair. Bella rasa macam ada yang kurang. Tapi tak apa, kita akan mengisi kekurangan tu. Okay, mungkin kita boleh mulakan dengan ni. Okay, yang ni adalah burn rose. Sekejap dia PC. Tak apa cakap. Boleh cakap kan sambil-sambil? Boleh Okay. sambil. Saya di Indonesia tak bisa beli. Oh, I'm so sorry. Okay, tapi korang sangat special sebab korang yang pertama kali yang Bella nak tunjukkan yang Bella pakai. Boleh sediakan tisu tak? Boleh. Terima kasih. Ada. Sebenarnya cermin saya cantik je. Tapi cuba korang rasa teka siapa yang tampal semua ni. Mestilah Tompoyot. Nasib baik dia tak tampal semua Belova punya kotak-kotak ni. Jap. Wah, dah ada tak beli sekejap. Ya, saya nak memperkenalkan korang tak tengok lagi warna sebenar yang Bella akan pakai. Tapi kita pakai sekarang. Korang nak Bella pakai sekarang ke atau tunggu Ada 5 jap tu. seseorang?
Cuba korang komen. Korang nak Kita dalam ada pakai. beberapa model dekat sini. So boleh je kita apply dekat model-model kita. Kalau nak dekat tangan Didi pun boleh juga dulu. Ya, I think Ataupun letak dekat tangan dulu sebab bagi tunjuk kat orang warna betul apa warna. yang ada. Okay. Okay. Tangan adik lah. Boleh. Keluar dulu Apple Watch. Keluar dulu Apple Watch hantaran. Okay. Okay. Okay, kita akan mula dengan burnt rose. Okay. Burnt rose ni boleh nampak. Oh, kita kena pergi depan. Jom, Dek. Depan kamera. Korang checkkan. Sampai tak? Nak phone? Okey. Ha, ni ada. Okey, nampak. Nampak. Nampak atas sini nanti. Nampak ya? Okay, ni adalah burnt rose. Ini burnt rose. Korang nampak tak? Okay, ni burnt rose. Orang sikit tak ada kejap. Kejap je. Nanti saya masuk saya. Oh, okey. Kita berhenti tengah. Okay, ni mocha. Yes. Okay, ni mocha. Ingat tadi mocha. Okay. Dan seterusnya, kita ada sugar pink. Kenapa sugar? Sebab pink ni memang macam terlalu manis. Kalau korang nampak, ini memang kalau pakai raya memang auto sweet lah. Adik makin meninggi dek. Sebab tak sebab komen. Nanti dia tertutup sama komen. Oh. Tambah kerusi untuk Didi. Kerusi. Ada tangga kan? Ada tangga? Bagi tambah Didi. Kerusi lah. Ha. Sekejap guys, sorry. Faktor ketinggian. Ketinggian orang Sabah Faktor memang. ketinggian mempengaruhi. Nah. Gila kan tu? Okey, Didi bawa lagi sikit dia. Bawa lagi. Nisa tu ibu betul So yang ni coral peach yang korang tengah tunggu. Inilah tangan Didi dari zoom dekat, jarang kamu nampak kan? Dia dah suka. Itulah dia jadi pramugari dulu. Jadi Doktor pramugari. Maret kah? Dia baru jadi pramugari 5 hari je. Iya, dia bilang dia Saya ditakdirkan untuk jadi pilot. dia kan jadi pelakon. I know orang fly. Okay, mesti ada yang tertanya, kenapa yang ni apa warna putih ke? Dia sebenarnya lip gloss. Ini warna putih ni sebab ada orang, ini matte tau. Ini korang boleh pakai macam ni je, dia matte. Nampak ni, dah kering. Dia sangat cepat kering. Nak sajak untuk cari balik. Tak, okay. Setiap colour ni korang boleh nampak ada kulit, warna kulit yang berbeza. Contoh macam Didi punya kulit kat Bella dan ni gloss. Lechumi. Okay, Lechumi kulit gelap kan sedikit. Jadi dia sesuai dengan Dia warna bukan ni. gelap lah, dia coklat. Coklat. Biasanya Yelah. akan pakai inilah. Sedikit pakai gelap rose. boleh Burnt sesuai rose dengan ni. yang ni. Burnt rose. Burnt rose ya. Jadi kalau yang Bahaya macam tak? untuk Cuba. Sebelum medium, lagi. tak terlalu putih, tak terlalu coklat, Tapi ini okey ni. boleh pakai dengan yang ni. Macam kalau Didi rasa Didi sesuai pakai ini dengan ini. Dua ni. Tapi yang macam Sebab set nama saya. semua okey. Mungkin ini kita boleh try nanti lah kan. Burnt rose. Macam makin cantik kau baru. Mungkin tak kita. Okay, so boleh nampak tak? Apa je? Kulit warm, betul. Rendahkan stand sikit. Oh, this is not soft velvet. This is matte. This is not soft velvet. Saya dekatkan Korang lagi suka soft velvet ke? Soft velvet matte tak? Atau dry matte? Yeah, this is dry matte. Yang first tu cantik. This one? burnt rose. No, ni. Oh, yang itu. Ini ke? Colour rose cantik. Okay, korang nak Didi try yang mana satu? Sebenarnya kalau korang nak tahu siapa yang beli 5 akan dapat percuma ini. Yang mini series. Ni serius dapat one box ni. Dalam one box ni ada 3, guys. Dalam ni ada dapat 3. Okay? Semua colour cantik. Kan? Macam ni saya pakai sekarang. Ini dia pakai sekarang. Nampak kan? Dia pakai yang lama punya, okay? Yang ketiga colour apa Didi? Sugar pink. Sugar pink.
Kau tahu tak sugar pink ni kan macam kalau artis-artis apa yang suka pakai. Yang I perasan Era Fazira, Kak Faz, Miss Fazura, bukan kali gini. sugar pink. Tok T, diorang suka pakai. Coral peach. Tak ada lagi dalam beg kuning. Dah. Okay. Kita tengah coral. Tulis nombor senang nak refer. Tak pun pergi call mama terus. Okay, kita Call mama terus. kat situ. Lu tak kod. Abang ni lebih lama Oh, buka. okey. Ini dah Didi, satu-satu kan? okey, Didi letak ni supaya korang ingat apa. Ada pen marker. Okey ni. Kita letak ni. Ada pen kah? Ada tadi marker. Kita letak di kertas ni kan. Sekejap. Gini geng. Kita letak zoom begini, lepas tu letak nama dia supaya orang tahu. Tangan tu nombor berapa? Okey, boleh. Benros. Ni lagi satu orang lah. Beg 1 benros. Wah, dah 18 terjual. Beg 1 benros, beg 3 coral peach. More Ya Allah, kau tak boleh tengok lah. Ya ke? Dah more ke? Saya nak tahu. Okey, 1 ben 1, Tak. Kena tengok dekat kuning. benros 1, Mana? Ni. Bawah. Atas tu. Geli. Dua ni. Dua lip gloss. Dia sugar pink ni. Orang tanya berapa orang satu bilik ni? Ada dalam 100. di sini atas 49, tingkat 8 dah 85. Kejap lagi. Okey. Kalau diorang nak tengok kita pakai macam mana? Boleh tak? Kalau bukan Kak Long pakai dulu. Mana satu? Nombor 3 coral peach ni. Nombor 3 coral peach. Oh, itu coral peach kau. This one. Ni. Adik kenapa bateri mula, Adik? Oh ya kah? Oh ini Ni. kan? Itu yang ni. Coral peach. Okay, semua kain sebenarnya. Oh, bukan dia. Betul. Ya, tak ada dalam beg kuning. Sorry guys. Sekejap, kita orang dah contact. Bukan salah kita. Ya, ini. Tapi nak salahkan TikTok pun tak ada juga tengah guna platform dia. Kita jangan saling salah menyalahkan. Kita kena bersabar. Sabar mencari jalan penyelesaian. Ni muka. Rasanya apa? Coral peach kejap tau, okay? Bella, tolong pakai alamak, cepatnya komen tu. Burn Rose and Mocha sebab nak compare. Burn Rose and Mocha. Okay. Dia, Boleh. Macam mana tolong ya? pakai. Apa saya nak buat? Okay, adik pakai satu colour. Betul. Sumi pakai satu colour. Betul, boleh. Ini Pakai je lah terus. Yang mana? Atas lain, bawah lain. Dia yang ada colour, dia kena padam. ini yang kaya kali. Oh, atas lain, bawah lain. Warna. Dia Didi lah dulu. Adil dulu. Kita simpan balik. Apa kita nak buat apa tadi? Apa kita nak buat? Burn Rose. Mocha dengan Burn Rose. Ambil cermin kecil. Okay, actually nama-nama ni Bella yang pilih. Mula-mula ada perkataan nude. Tapi TikTok tak benarkan perkataan nude. So biar tak Kita guna lah. zoom sikit. Supaya korang nampak. Ke nak zoom lagi? Okay dah kot. Okay dah. Okay. Now. You know what? Actually kan. Benda ni yang peningkan orang. Mana? Tutup je terus. Sebab ini lebih rata. Cik tengok. Tengok ni. Jadi Boleh, demo mana ni? Lipstick mana satu ni? Tengok ni. Kan? Okay. Okay. Okay lah. Jom. Okay kan? Pakai. Okay, atas kita akan pakai Burn Rose. Atas Burn Rose. Korang boleh tengok ya. Adik ni yang buat. Okay, ni. Kalau live boleh zoom Boleh. Oh, boleh juga. Jadi kita jarang live kan. Tak tumpah lah. Jangan live TikTok. Cantik lah. Gila. Okay, ni Burn Rose. Kenapa Burn Rose? Sebab dia macam rose yang macam nak. Lah. Dia suka pakai tebal-tebal, guys. Okey lah bibir Didi. Kalau bibir Carlos ni memang habis satu terus ni. Okay, ni
Okay, seterusnya mocha. Bergantung pada jenis bibir dia. Kalau bibir Okay, tebal. yang tanya tadi boleh fokus, yang ni mocha. Yang tadi tu burn rose. Mocha kita pakai kat bawah. Ni apa ni? Tutup. Kak Long. Terlalat. Oh, lalat. Terlalat lah, Kak Long. Cicak jatuh. Rupanya terlalat dia. Sorry Sorry, saya pun terkejut. Sorry. So makin besar. Kecil-kecil tak ada. Maaf sorry kami nak tahu kami dah terlalat. Mata-mata kami dah tercicak tadi. Sorry sangat. Adik kau pakai sendiri ni. Boleh nampak beza. Kau ingat saya nakal? Kakak saya yang nakal tau, bukan saya. Silap kamu. Jadi makin manis. Ya macam Sebab terlalat tu lah. itulah tu. Okay, tu beza. Adik, okay. Adik, just stay. Don't do anything. Jatuh cinta memang manis. Nasib ada yang sudah punya kan. Apalagi tai lalat di bibir. Suitable for sensitive kid. Yes, of course. So Bella ni adalah jenis bibir yang kering. So, okay je. And benda ni dah lama buat R&D. Actually, sampai Didi asyik tanya, bila kau nak keluarkan? Betul. Sebab Bella... Sebab tu tiap kali Didi buat live, kalau korang perasan Didi keep on cakap, okay soon guys, soon. Sebab Bella tukar-tukar, betul tak, Dik? Berkali-kali sampai Didi Ingatkan dah okay. And bila Bella sampai, I cakap tak apalah Dik, tukar lagi. Jadi kita tahu Bella ni dia agak particular sikit Yes, lah kan. with the colour. Bella suka pakai lip Betul yang paling terbaik baru yang last 3 bulan dia fikir. Nampak? Okay, gitu Dik. Yes. Kau kenapa tu pusing? Dua-dua warna ni lawa kan? Tolong pakai apa? Muka yang mana? Korang nampak tak yang ini? Ini nombor 1, ini yang nombor 2 adalah lip gloss. Tak pun dekat beg kuning boleh letak nombor? Tu. Boleh. Ada nombor ni. Oh, Ya Allah guys, ada dah. Dah ada dah. Tengok. Mocha, more to brown or red? More to red. Dia bukan brown. Ini memang Kalau brown adalah Korang pick. bukan, korang mixkan. Bila suka mix. Korang mixkan burn rose and mocha. So kepada untuk malam ni saja. Korang nampak tak? tengok dia tak ada apa pun, tak ada bekas. Kiss lagi Didi. Lama-lama. Okey, buka. Tak ada. So untuk malam ni sahaja yang Bella akan bagi korang gift. Untuk Cumi nak tahu tak Bella akan bagi berapa banyak ni? Berapa? Untuk 1,000 saja. Oh, 1,000 je. Yes. Oh, ya. Korang akan dapat sekali. Siapa beli 5 dapat ni. So basically kat rumah korang ada 5 Belova yang besar and 3 yang kecil. Korang ada 8. Cukup untuk sampai raya tahun depan. Oh, dah ada nombor lah kat beg kuning. Ya Allah, penat letak dekat. Korang dengar setiap pembelian 5 ni, 5 yang besar ni korang akan dapat percuma lip matte Belova yang set kecil punya travel. Jadi korang ada 8 jenis berbeza. Even yang kecil-kecil ni pun colour yang berbeza. Jadi automatically kamu ada 8. Bayangkan kamu ada 8. Kamu beli 5 ni, kamu dapat free ni. Which is sebelum ni dijual RM39.90. Tapi bila kamu beli 5 ni, ini kamu dapat free. Tapi terus terang memang saya daripada dulu pakai ni. Even saya punya lipstick sekarang ni saya memang Muka mutih dah. Oh, okay, dah apalah. Cakap je kita. Yang penting cakap je lah kan. Betul. Okay, saya nak bagi tahu kamu semua. Okay, hari ni kami ada promo. Kalau beli 5 ni, kalau korang beli semua kod 5 ni, kamu akan dapat percuma set lip matte Belova yang dulu, okay? RM39.90. So bayangkan korang beli 5, kamu dapat free 1 ni. Siapa yang belum pernah try ni Belova, ini memang travel set punya, memang senang dibuat di mana-mana. Macam saya sampai sekarang, tengok lipstick saya ni. Saya memang pakai ni. Di mana-mana memang pakai ni. Okey, kejap. Orang tanya kenapa tak meriah. Okey, kejap tahu sebab sebenarnya kita patutnya start live pukul 9 lah baru cantik. Sebab ada beberapa masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. So sekarang ni Kak Bella tengah kat belakang kamera, tengah setting kejap. Jadi untuk pasti semua, harap korang boleh bersabar untuk tunggu, okay? So sementara menunggu, kita still juga buka live sebab kita nak tunjukkan kat korang dan kita orang tak nak lambat buat korang menunggu for nothing, betul tak? So at least kita ada buat live, sekurang-kurangnya korang menunggu sambil boleh tengok live macam tu. Tapi kejap, sebab kita belum ada
apa ni, buzz dekat betul-betul dengan apa, betul-betul dalam live kita. So kejap tau, okay? Tahu kejap. Okay. So sementara ni korang tengok dulu. Korang boleh tengok dekat kat sini ada di dalam beg kuning kan, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay? Silakan. Alright. Yang Dah beli. kalau lama kot ni apa dalam, masih ingat tak isi dia punya yang tengah tu? Nidi ada. Nidi tu kan? Nidi tu. Ada nidi, ada apa tu? Kat dalam. Sebab sekarang ni kita tengah usahakan buat korang nak coral peach. Oh, coral peach. Kejap. Tak apa, letak sini je tak boleh. Tak apa, letak. Coral peach. Oh, this one. Okay, boleh tak kalau Saya try lah coral you try. peach. Walaupun saya seorang yang gelap, saya cuba lah. Nak Saya try burn rose. Try burn rose. okay. Sebab coral peach belum ada dekat dalam. Ada ni tisu ni. Oi. Okay. Kita try burn apa. Ini pun dia pakai Velova tadi. Velova yang ni. Warna apa yang pink tu? Nedi lah. Yes, dah boleh beli. Lepas tu kalau korang beli 5, tu. Siapa beli 5 yang harga 187, korang akan dapat apa ni? Velova mini series. Dah ada dah sekali kan harga tu, 187 tu. Bibir saya ni. Korang akan dapat lip gloss sekali. Kita mau bibir aku ni. Pakai yang wet Pakai lah. bibir dia. Pakai je yang wet. Ada lagi. Habis dah, ada lagi. Okey, ada lagi. Nasi koyak sikit. Tak payah pakai je. Ada lagi. Okay, sekarang ni inilah original India. Kadang Okay, disebabkan kita nak live yang apa, Adik, semua orang makan pakai duduk. bahasa isyarat, guys. Musuh makan duduk, dia menari pula. Dah. Dalam ni tak ada. Ni ada. Oh, tapi cuba korang tengok. Dah ada dah lah. Dia tak boleh add Tak boleh. Tak ada. Oh, dan korang beli dekat ni. Kau nak tutup live balik, kita on balik. Oh, jangan. Tu lah. Kesian diorang. Okey, dah. Dah ada 5,000 orang. Okay. Ini bibir India, okay? Okay. Tapi saya tak merokok, memang begini hitam. Ini apa ni? Dia luka ke? Luka Okay, so biar je luka tu. Okay. Adik-adik, Betul. tolong tengok timing tak adik kat sana. Ya Allah, adik. Ya. Ni tengah main TikTok. Ni. Kesian orang tengah tunggu. Sugar pink paste kejap. Sugar pink kita akan pakaikan dekat diri Asilah. Okay, ni korang berkulit hitam manis macam saya. Itu warna Sugar apa? Sekejap. Cumi. Ya. Oh, tiada filter tapi memang cantik bah pula. La ilaha illallah. Oh! Cia-cia kanan. Pakai Jax. Ya. Pakai Jax lah. Habis ni. Nanti saya kasih reveal. Ada satu benda baju saya. Push. Itu ending. Kamu kena stay. Mesti korang tanya, Kak Bella agak pendiam sebenarnya. Tapi sebab Tak nampak diri. tak apa, macam ni. Nampak tak? Sebab tak lengkap lagi. Sekejap tau. Nampak tak? Saya pun tengah makan roti. Makan duduk, dek. Allah. Tak ada dah makan. Dah habis tak? Cumi pakai sendiri lah, nervous. Okay. Aku pula shaking. Rupanya kakinya di bawah gini. Begini. Dengar. Tinggi bah. Cumi memang cantik. Ya. Yes. Takkan tidak. Ya. Kan si Didi mau kawan dengan orang. Orang baca komen. Kena add ni. Kena add barang. Siapa? Kejap tengah add barang. Lepas tu diorang baca komen. Siapa lah baca komen ya? Cantik lah. Okay, Kan? love. Okay. Tapi masalahnya wangi. Yes. Macam mau makan dia ni. Dia macam candy, macam mau makan terus. Tak, wangi dia punya Wangi. lipstick. Okay. Wangi. Okay. Dia Okay. saya pakai warna lain. Dia kata kamera terlalu tinggi. Ha? Tapi kita semua kan tinggi. Memang macam tu.
Okay dah. I rasa just nice. I think boleh sikit je. Cuba makan apa? Tu apa? Bun roast. Sikit je, turunkan sikit je. Ni pakai bun roast. Bun roast Okay, ni. dah kering, baru kita pakaikan dia gloss. Okay, dah. Ha. Ui, korang nampak tak? Kiss lah. Tak ada. Tak ada. Guys. Saya terasa sejuk. Ayo guys. Tadi terasa panas kan? Rupanya ada kejutan yang berlaku di sebalik. Manis. Ya. Apalagi ada kamu di sini. Ya. Tak boleh genggam tangan. Ya. Belum marah lagi. Maaf. Tiba. Okay. Jadi, belum halal. Okay, tolong tengok ini TikTok bun Didi roast. Ini adalah TikTok Didi kalau dia pegang tangan. Sajalah. bun roast. Mana tahu malam ni ada. Nak delete dulu video tu. Okay. Okay. Kita nak tengok dia pakai gloss. Cumi memang dah cantik. Korang tengok kalau bibir dia berkilat lagi cantik. Zoom sikit. I suka letak macam ni. Tak nak sapu dia, just Wow, geng, bibir kau adalah model terbaik geng sebenarnya. macam orang pergi buat bibir terus. Ya. Jangan bah kasihkan tu. Kita baru mau buat nampak macam Okay, punyalah dia matte. And tengok ni, kita punya gloss pun tidak kotor. Oh iyalah kan, kalau biasanya kan kalau Boleh nampak jadi tak? warna pink kan. Betul. Korang nampak. Biasanya benda ni akan jadi warna, tapi Ya tengok. betul. See, dia tak berubah. Last time kan kalau korang perasan dia berubah kan. Yang ni dia still gloss. Kan betul. That's why korang better ambil bag nombor berapa yang ada semua? Korang kena beli ni. Kalau Ha? Bag nombor Angelina berapa, Jolie susah mau dapat job doh. Atas sekali. Bayangkan kalau korang pakai lipstick macam ni. Betul. Nisa? So, yang kita nanti-nantikan dah pun tiba. Okey, jadi kita mempersilakanlah kesibaan. tiba, Okay, geng. Ketibaan tetamu. Minta yang- maaf. Ketibaan Jadi tetamu kami yang kami berhormat. berundur dulu kecuali iklan. Jangan. Okay. Jangan sama-sama je lah. Boleh je. Saya menjemput hari kita punya YB Syed Saddiq. Ya. Takkanlah. YB Dah jangan bagi tahu kat diorang. Didi selalu kontak dengan abang. Cakap abang. Apa ni Kak Long dah makan ke belum? Wow, macam tu ya. Ya pakaikan mic ya. Tak risau. Ni. Ini adalah kehadiran yang berhormat dari Yang Bella. Okey, kami berikan kepada anda berdua. Model kita dah keluar dah. Itulah. Tak, Aduh. Assalamualaikum. Dia boleh. 大家好, UPD Vanakkam, Sri Akal. Tak, I'm very proud of you. Ini adalah kali kedua kan yang produk lain yang dikeluarkan, dan saya sendiri lihat bagaimana wanita kecil tetapi luar biasa ini buat R&D from A to Z. Bersama dengan keluarganya. Saya tengok bila buat shoot pun Didi jadi makeup artist, buat rambut. Lepas tu tolong siapkan all the banner. Ini memang A to Z digerakkan oleh you and your family. I'm very proud of you. Thank you so much. Walaupun ada sedikit celah-celah yang Didi buat, boleh tak you tunjuk you ke belakang sikit? Apa? Tak, ini sengaja. You tak faham. Saya tengok saya dah faham. Kerana Didi nak tunjuk, tak kisah dia daripada atas ke bawah ke, it is still a form of perfection. Ini macam Tak, sebab betul kalau letak dalam beg mana boleh atas je. Kadang-kadang dia macam tertumpah-tumpah macam ni. betul. Tapi still steady. Yalah, okay. Wow. Okay, kita kena pertahankan ya Didi. Betul. Thank you. So kena tolong terangkan to me. Saya kata to me kerana saya merupakan lelaki yang saya agak yakin banyak lelaki sedang menonton dan menilai juga. Kenapa lelaki nak beli pula benda ni? Untuk siapa? Beli untuk pasangan lah. Takkan dia pakai untuk diri sendiri. Takut lah. Jadi Kalau Abang Saddiq boleh belikan untuk Mama. Betul. untuk mama. Tapi saya sanggup pakaikan untuk Jack. Tapi Jack boleh pakai lip gloss tu. Jack boleh pakai lip gloss. Yes. Oh, Ya, nak demo boleh. boleh demo ke Jack? Tapi boleh. Come, Jack. boleh. Jack, okay Jack. Walaupun Jack seorang atlet. Ya. Sebab kalau nak Kat tengah je, kat tengah. Jack kat tengah. Boleh membantu Ya. menentukan diri lah. Kalau nak harapkan saya tolong pakaikan untuk Bella, nanti takut orang kata belum dihalalkan. Mungkin tidak begitu lama. Tetapi bagi Jack, bagi Jack, saya rasa saya boleh. Boleh ya Jack?
Boleh. Jack tahu tak dia apa? Lip gloss. Sama Jack. Jangan risau, kita golongan lelaki kadang-kadang kurang celik berkenaan isu-isu macam ni. Tak, sebab Didi tunjuk tangan dia tu yang tahu. Oh, ya ke? Ingatkan dan But Sekejap, But you I can nak baca see. komen sekejap ya. it's wonderful. I mean like the quality control put in the process is exceptional lah. Tapi macam mana nak pakai? Saya tak erti sebab saya tak pernah pakai. sebab pakaikan Jack. Oh, betul lah. Tak apalah. Oh, okay. So Jack macam mana Jack? Silaturahim. Tak, pertama sekali kalau boleh ni tolong zoom dekat bibir Jack yang begitu berpecah-pecah. My God. Berkerak-kerak. Kita kena pakai okay. after. Ya, ini saya rasa contoh bibir yang bermasalah. Bibir orang kuat bekerja. Kalau tak kuat bekerja, dia bukan Jack lah kan. So kita cuba menyelesaikan masalah ini. Macam mana Jack? Jack yang Kenapa you nak pegang pula? kering Ah, dengan kesan kering. ya, kau boleh fokus kat bibir, jangan fokus kat perut ya. Perut tidak boleh diselesaikan ke benda ni. Ya. Macam mana Jack? Fokus lah Jack. Wow. Walaupun Jack agak shaking. Orang kata kenapa Jack malu-malu. Receiver pula malu. Jack, fokus Jack, fokus. Jadi model. Oh. Jack muka tak rela kan. You ni pakaikan kat kumis dia buat apa? Tak tahu. Kena pakai mana? Bibir saja. Tapi macam Jack ke Oh. ini kalau main bola daripada jauh ni. Terus jadi Jamila. Ya Allah. Takut saya. Itu daripada Nisa. Kita dah ada fire. Ding. Thank you. Alhamdulillah. Sekarang ni okay. Kesian Jack, ya Allah. Dijadikan Kambing hitam. Saya nak berterima kasih sebab sebenarnya sebelum ni adik boleh baca lah komen nanti. Wangi kan? Sebenarnya yang ini Ya. sebelum ni saya keluarkan 20,000. 20,000. Yes. Dan dalam tempoh masa berapa bulan sebelum habiskan 20,000 tu? 6 bulan. Wow. So bayangkan sebelum ni produk pertama Bella yang comel lotte bagaikan wanita ni, dia kecil 3 in 1 tapi boleh dihabiskan dalam tempoh masa 6 bulan. Less than 6 months. Kalau korang Yeah. ingat lagi masa tu memang last minute. Memang sangat sekejap. And then Bella pun sibuk, tak dapat nak. Selalu Didi lah, Bella berterima kasih dengan Didi sebab selalu buat live and thank you. Yalah, I think August kan ada bulan lebih. 5 bulan. 20,000 sold out dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dan kita perlu ucapkan terima kasih lah kerana ramai di kalangan fans, kawan, keluarga Bella yang banyak membantu untuk beli juga, bukan setakat to market. So thank you very much. Dan kini Bella keluarkan produk lain yang kedua, and this time around I know you put in a lot of effort to come out with it. Pergi survey banyak tempat, kilang-kilang, cari produk terbaik, R&D yang terbaik. Yes. So kali ni apa perbezaan daripada produk yang pertama dan yang kedua? Yang sangat obvious of course size. Dan yang kedua adalah warna. Ya. Sebab sebenarnya Boleh saya buka tak supaya kalau contoh? boleh, kalau you nak tahu, sebelum ni orang cakap warna ni terlalu pucat lah Bella. Kita kurang suka. Ya. Adik diorang terpaksa campur, and then Bella macam faham. Korang kena tahu yang Bella mendengar dan Bella membaca. Wow. Ini boleh ganti YB mendengar dan membaca. Okey, teruskan. Dan banyak sangat peristiwa yang Bella tak boleh lupa. The first 10,000 batch tu sebenarnya warna dia bukan ini. Dia warna Petronas. Masa tu saya nangis. Warna Petronas. Sebab saya nak warna ni. Ingat tak adik? Hijau. Hijau Bella dia. ni kadang-kadang dia perfectionist sedikit. Yeah. Walaupun beza colour tone dia sangat kecil, bukannya produknya, cuma dia punya cover. Dia bukan emerald, cover dia. Cover dia masa tu macam warna Petronas. Tak boleh, okay. Sorry ya Didi. Okay, lepas tu warna ni diorang kata terlalu pucat. So kalau korang nampak, Bella enhance. Bella letak sikit. Yeah, you can see the difference. Saya rasa kita boleh zoom in. You can see the difference. I think mungkin sebab tu saya tengok ramai pembeli dia repeat order berkali-kali. Dia bukan setakat beli kali pertama, kadang-kadang yalah orang beli sekali sebab dia nak beri sokongan ke atas Bella as a very strong independent woman. Tetapi bila dia repeat berkali-kali, it also shows the quality of the product which you have produced. Dan boleh pergi juga online atas saja tengok review yang puluhan ribu orang berikan. It's often 5 stars. Sangat baik kerana quality control yang Bella dan sepasukan berikan. Wabi pakai lipstick ke? Saya tak ada. Tak. Saya tengok Bella dia gembira terus. Shining.
Ini. Yeah. Okay, tapi sebenarnya kat sini sebab ramai yang tengah tengok, Bella nak ucapkan ribuan terima kasih. Macam tadi Bella cakap Didi, and then keluarga yang lain macam Abang Aziz, my auntie, Adik Aira, my mom, kita orang yang packing sendiri, kita orang yang hantar ke pos. Bella belum ada staff, tapi Bella berterima kasih sebab lampau banyak order semua kita buat dekat dalam rumah. Ni patut tengok dah macam kilang. Alhamdulillah. Sebab itulah Bella mampu keluarkan semua ni sebab sokongan korang juga. Kalau tak, Bella pun tak bersemangat. Setiap kali Bella pergi jual kat booth, korang beli. Sebenarnya kan, I dah berkali-kali fikir, terharu sebab Bella jual laksa apa kena beli. Alamak, Risa nangis. Jual laksa, Bella jual biskut raya, Bella jual baju raya, korang mesti beli. Sebelum ni yang apa-apa collaboration kita, diorang beli, Bella hargai. Sebab Bella tahu tu semua pun duit korang. Please know that Bella sangat-sangat hargai. Thank you. Wow. Orang dah Bagusnya. bertanya pasal Coral Peach. Dah masuk belum? Tak nangis. Okay, so terima kasih. Jadi hari ni, kalau nak tahu, jual 5 ni memang dah ada, I dah sekali kan dekat bag nombor 1. Diorang akan dapat free yang ni. Hah? Yes. Wow. And I buat untuk 1,000 orang saja. So 1,000 pembeli pertama turut akan diberikan Belova Ori versi yang pertama dikeluarkan oleh Bella. Tahun lepas. Korang boleh simpan. Kalau nak tengok semua shade, ada dekat Didi. Ya. Okay, ada kat tangan dia. Semua tu ikut nombor. Ada sugar pink kalau betul memang suka macam nak pergi majlis ke boleh pakai. And daily wear pun ada. Daily wear ni macam Cumi mungkin suka burn rose tadi. But this looks really nice. Like even the packaging is so nice. Boleh letak di mana-mana, bawa ke mana-mana saja. So, hanya mesti orang cakap apa yang warna silver ni. Actually yang ni adalah lip gloss. Yang lain Ya, semua yang ni kan. Yes. Yang lain semua lip matte. Ya. Okay. Jadi korang boleh dapatkan, and Bella tak sabar sangat nak korang pakai dan bagi tahu Bella feedback sebab Bella mendengar macam Bella cakap, and thank you so much for all your support. Untuk end skin, okey ke? Which one? Saya tan skin lah. Saya rasa saya contoh terbaik. Kan bukan? Saya pakai tan skin lah. Saya pun tan skin. Betul. Kita ada dah Cumi juga. Tapi nak harapkan saya pakai agak susah sedikit lah. Wow, dia kata saya burn terus. Tak ada rose. Tak ada rose. Ada abang nama. Cukup lah saya kena judge ya. Sebab banyak bersukan. Sabar je lah. Bila nama dia. Oh, namanya burn rose. Kenapa kita nak bakar rose tu? Bukan rose tu. Tak, sebab I suka burn cheesecake, soal tak nama burn rose. Wow, okay. Baik. Noted. Okay. Macam rose yang dibakar kan? Yes. Masukkan warna ni lah. Jadi ni mocha, yang ni coral peach. Sebenarnya Comparison Coral Peach dengan Mocha. nak tengok apa? Comparison Peach dengan Mocha. Comparison. Saya kena letak tangan mana? Lipstick. Mungkin Didi boleh bibir. Tak apalah, saya. Kali ni saya pakai kat bibir saya. Nak tahu tak, sebenarnya nama dia bukan coral peach, tapi kita tak boleh letak nama lain. Tak boleh letak. Tak dibenarkan, macam nude. Tak boleh. Kenapa? Nanti kena block Wow. Okay, baik. NUDE tak boleh. Saya suka tengok apa Bella and the family menggerakkan perusahaan mereka tersendiri. I see how small businesses bermula daripada sekecil-sekecil keluarga, and then can start insyaAllah building her own business empire. Wah, tengok. It's very unique lah. Coral Peach dia penny. So sekarang nak pakai yang mana ni? Tapi orang nak tengok Nak tengok. colour peach. Coral Peach. Ada Coral Peach. Yes. Oh, Sorry. perlukan ni ya. Tak apa. Cantik ni. Close lah sikit. Ya. Wow. Wow. Senang je. Ini memang warna Bella ni. Macam apa abang rasa Kak Long sesuai Warna apa? warna yang mana satu? Sofa yang dia pakai ke, ataupun warna yang lebih gelap, ataupun warna yang sugar pink ni? Warna pink. Sama dengan cara dia mewarnai kehidupan saya, dia boleh pakai apa-apa warna. Apa-apa warna. Apa-apa warna boleh. Walaupun saya sudah ditegur kalau saya skin colour macam ni, ni kena macam ni lah. Blackpink. Mana pula ni? Pakai black lipstick pun. Tak, tapi I pernah pakai merah kan, you tegur cik. Mana ada saya tegur? I cakap that I tak pernah tengok you pakai macam tu. Yeah, which means it's a good thing. Okay.
Okay. Okay? Okay. Tengok. Wow. Yes. So ini apa? Ini adalah Coral Peach. Coral Peach. Nombor berapa kalau dekat beg kuning? Nombor 3. I mean dekat sini tulis nombor 3 lah. Kalau kat beg kuning nombor berapa? Okay, Korang kalau tahu? kat beg kuning, Coral Peach belum dia pending. Pending. So, tapi at least korang tahulah Coral Ni Peach Coral macam mana Peach. warna dia. Ya. Dan purchase pula. Purchase Sugar Pea. Hari ni banyak betul telefon mulut semua orang. Thank you so much. Kalau macam ni taruh lip gloss lagi apa kan? Dia lagi. Cuba letak di blouse sekali supaya orang nampak perbezaannya. Wow. Ke memang tak nak? Tak, boleh je. Usually lip gloss ni bila akan pakai tanpa foul. Kalau keluar bila jarang pakai gloss. Ni boleh je. Tak apalah. Ni orang nak tengok sebab kadang-kadang diorang walaupun diorang tak perform lah. Tapi diorang mungkin nak keluar pergi jalan-jalan, dating. Okay, tapi kita bagi masa untuk Matt ni dulu. So korang boleh tengok. Dekat sini. Di mana je? Dah sini. Jangan sampai manggil. Nanti jadi macam cerita. Jatuh takut kan? Nanti kita tinggal buka lagu je. Tak, just nak tanya korang prefer glossy ke ataupun matte? You rasa perempuan nampak cantik gloss ke, bibir berkilat-kilat ke atau matte? Tanya orang salah. Tahu lah, nak just nak Sebab tahu. saya tak tahu. Saya tak tahu apa Tak, pun. okay, bezanya okay. Sekarang nampak tak bibir cumi berkilat-kilat? Okay. I tak berkilat. Nak cakap je. Baik. Tak takkan. Salah jawab. Itulah. Saya daripada you berkilat ke tak berkilat ke, pakai ke tak pakai ke, tetap cantik. Ya. Cuba cakap jangan jawab Oibi baik. Tapi tak, betul jawapan dia. Dua-dua lawa but depend on event. Ya, that's true. Ya, okay. Sini senang sikit saya nak baca. Soalan perangkap. Bayalah korang ni. Hari ni saya dipertanggungjawabkan untuk membantu. Jangan kerana saya bekerja akhirnya wanita di sebelah saya marah ya. Wow. Kita nak live ni sekejap je. Jadi siapa yang tengah tengok ni korang boleh terus dapatkan. Sebab promo tu hanya untuk hari ni. And memang kita akan bagi terus. InsyaAllah esok kita akan terus pack. Kita pakai kali Coral Peach. Pink Sugar Pea. Dah lama jarang biar boleh pakai untuk korang. Sekarang ni nak pakai gloss. Kan you cakap gloss kan? Gloss. So tadi kita dah tengok. Saya pun sejujurnya nak tengok nak cuba memahami. With or without gloss apa bezanya. Okay, kejap ya saya pakai. Oh, that's interesting. Dia berkilat-kilat lah bibir ni. Wow. Oh, you can see. Tak, tapi bukan selalunya kalau brush ni kena your lip matte, bukan dia patut tukar warna ke? Yang ni tak. Kenapa? Sebab yang ni dia memang sangat apa dik? The colour is imprinted on your lips sampai dia susah nak keluar. Kalau tak nanti selalu bila orang pakai Tak selalunya okay, dia waterproof lah. Waterproof. Kiss waterproof. proof. Selalu orang cakap apa? Apa maksud kiss proof? Mungkin kena kiss ke tangan sendiri. Tak boleh. Macam tadi tu. Tak tahu. Hang pun baru tunang tau. Macam tadi Burn Rose saya dah buktikan saya dah kiss lama tak ada. Tak transfer. Diorang semua gelak, ya Allah. Tak, tapi persoalannya kenapa kena kiss Yes, transfer proof. Minum air gelap. Terima kasih. Ya Allah, saya sayang awak. Thank you. Perempuan kalau minum air Kalau hitam gelas, manis? make sure dia transfer tak transfer pergi gelas lah. Oh, so dia bagus kalau tak transfer. Ya. Oh, ingat sebab tak nak kantor, tak nak apa kan? Ui, bahaya betul. Okay, nak kejap ya, kejap. Ada yang cakap apa ya? Alah, tadi dia dah cakap. Oh, banyak komen masuk. Terima kasih. Ya, kita sudah ada almost 7,000 live viewers dan 1.3 juta likes. Tak nak sekolah esok. Janganlah. Sekolah tu penting ya. Okay, kalau hitam manis dengan pakai warna apa? Okay, ini nak tanya you. Kalau hitam manis nak pakai warna apa? Tak, kenapa bila hitam manis depan Ami? Taklah. Sebab hitam ke? Tak, dia Tak salah. anak pendapat Tak you. salah pun kalau hitam Kalau yang tan skin sikit boleh pakai. Kalau tan skin pakai apa? Ambil sugar pink, pakai sugar pink. Lepas tu kalau pakai just nak. Yelah, kena tolong aja sebab saya tak tahu. Saya agak yakin kalau ada golongan lelaki yang sedang menonton pun diorang pun tak tahu.
Tengok Jack. Lagi dia tak tahu. Nia mungkin tahulah. Si Jack dah suka tu, dia dah siap selfie dah. Dengan lip gloss man. Tak, so kalau Orang yang kata boleh tak test kat lengan YB sebab lengan YB gelap. Dia orang cakap bukan I cakap. Sabar je lah. Ni I belum betul-betul masuk fasa. Tak, orang dah tengok kalau pakai fingerprint. Tengok mana satu. Orang ke Nil nak tengok? Kadang-kadang dia suka tadi. Tak, memang Bella kalau kau perasan Bella memang tak jarang lah pakai pink. Kecuali ada shoot. Okay lah, cubalah pakai pink. Kita kata Sugar pink. Sugar pink ni macam mana? Pakai tisu kering. nak pakai tisu ke kejap eh? Tu, tisu kering. Tak, so kalau orang yang apa? Pakai. Okay, kita ada apa agak technical sekejap disebabkan mereka kata apa ni berbincang macam mana nak masukkan coral pitch tu. Jadi sekarang mungkin boleh buat dekat tangan. Tak, kenapa saya pula kena buat? Diorang nak tengok macam mana kulit jenis YB. Walaupun saya ni 10-1, you 10-2. Tak, je kulit YB dengan kulit bukan YB tak ada beza je. So Macam YB is YB, macam kami yang benar YB. Ging, letak di... okay, so macam mana? Macam ni. Betul. Betul. Wow. Begitu. Yes. Begitu je, tunggu sekejap. Not bad. Oh, macam tu. Macam gini. tu punya. Macam gitu. Okay, Ging, letak di tangan kau juga, Ging. Sebab warna-warna seakan Ya. kan. Oh, dia kena macam ni. Sebenarnya warna ni macam warna untuk saya ni kulit-kulit sawo-sawo matang black and white ni dia memang Oh, dia kena macam tu. gitu. Oh, saya buat macam Tapi itu version lelaki. Biasanya lelaki pakai sikit, perempuan banyak. Gini. Depends. Dia bergantung pada jenis bibir, guys. Kalau bibir macam Carlos, mungkin kena 2 layer, guys. Kesian Carlos. Ya. Kalau bibir-bibir macam Bella, macam YB semua ke 1 layer. Macam Carlos kena 2. Tak, tapi lelaki kena pakai tak kan? Tak, lelaki mungkin tak akan pakai sugar. Tapi kalau kadang-kadang untuk konsert, Baik. jadi kita iklan. Stage ni Kau balik. Okay, so lepas tu kena buat apa? Tak ni je. Okay, Tunggu dia kering. sugar pink ya sekarang. Sekejap. Tak nampak cermin. Oh, minta maaf bos. Jaga baju. Jaga baju. Baju tak penting. Jadi apa yang penting, Abang? Yang penting I'm just curious. apa? Bella. Saya dengar bisik tadi. Saya just kasih kuatkan lah. Saya kasih kuat. Dengar. Dia macam gitu. The colour looks nice. Apa you kata pink tak cantik? Bukan tak cantik. Janganlah marah pasal bibir tadi kan. Jarang pakai So ni adalah sugar. sugar pink. Sugar baby. Tapi macam artis yang selalu pakai ni macam korang nampak Fazura, Era Fazira kan suka kala-kala macam ni. Wow, you boleh tahu Tak, tapi kalau sugar pink, kenapa ada sugar? Sebab dia manis lah. Tak, betul lah tanya. Kenapa nama dia sugar pink? Sebab bila pink ni dia warna dia nak nampak manis. Dia tak nampak garang. Tapi dia tak ada kena sebab ada gula kat dalam. Oh tak adalah. Kalau ada gula kat dalam kita dah makan-makan dah ni. Okay, Okay? faham? Nah, Okay. boleh cek ni. Yang tadi tak kan? Oh, Yes. macam mana dia? Tapi saya tadi macam letak sangat tebal. Oh, tak boleh dia kena. Macam ni contoh. Dia macam ni nak pakai sebab tanya. Oh, dia tak, saya rasa saya tahu kenapa. Sebab tadi saya buat macam Tengok Dia ni. terlalu tebal. Yes, brush. tak ada. wow. Jadi dia tak. That's why it's apa? Kiss proof. Yes, Transfer betul. proof. Orang yang cakap tadi. Oh, saja macam ni. Okay, korang tengok Nah, ada tak? Tak ada. Nah, korang minum lah air berapa gelas pun. Tak transfer. Wow. Okay, sekarang ni tapi bagi dia kena dulu. Okay. Kita akan letak gloss. Allah, pink betul bibir saya. Itu sesuai dengan Bella. Tengok. Yes, sweet kan? Mereka pun bersetuju. Kalau bersetuju letak. Saya setuju. Ni dah cakap. Ada lagi Okay, Kak Long. Yang kita bagi tahu tak? Ya, ada. Okay, beli 5 korang akan dapat ni sebab kita dah nak di penghujung dah. So, beli ni 5. Semua setuju. Tengok. 5 korang dapat ni. So, korang akan dapat 8. So hanya bagi jualan pada malam ini Ya. ada special promo Yes. offer kalau beli 5
dapat satu Belova versi Yes. awal. Ya, the mini series. Dia ada 3 di dalam. Tapi why not korang simpan jadikan kenangan. Simpan jadi kenangan. Ah. Wow. Semua nak kenang Bella susah ha? Dia seorang je boleh. Nanti tak mungkinlah Bella jadi kenangannya. Masa depannya lah. Ni tambah-tambah ni kenapa? Aduh, penat lah. Bag tak jual ke? Itulah sebab dah ada bag Belova di sini. Tolong beritahu apa dan apa. Walaupun saya suka bag ni rasa. Kita akan release ni nanti. Ada di beberapa festival nanti, ada Absolute, kita ada Select Fest yang Bella akan join. So Bella akan ada kat Mitech nanti. Ya. Sebab yang ni stok tak banyak. Ya. Sebab tu saya tak buka dekat beg kuning. Sangat special. So saya akan buka dekat booth nanti. Okay? Ya. Cuma Bella nanti akan ke Singapura, ke Brunei. Yes, akan ke Ada Mitech Mitech. KL. Okay? Sebab saya ingat bila saya mengikuti Bella dan keluarga di Brunei, dia sold out agak cepat ya. Yes. Sampai akhirnya Berapa? 400 kita sold out. 400 bags. Berapa 400 bags. Ya. Dalam masa 2 hari. Ya. Kita kerja setengah hari je sebab dah sold out tengah hari. Thank you to Didi and Chumi lah. Diorang yang jualkan masa tu. Belum masuk. Belum masuk penjualan lip matte lagi. Terima kasih. So korang boleh dapatkan dekat beg nombor 1 tu. Korang beli 5, boleh bersama 1. Tapi dekat situ pun ada juga jual single. Okay? Tanya ada tak warna yang nak tengok lagi? Ya. Ada tak warna yang korang nak tengok lagi? Okay? Hari kita Sarawak nak beli bag juga Bella. Itulah. Boleh, insyaAllah. Kena cari masa nak pergi ke Sarawak dan Sabah. Nak tengok mocha. Mesti orang cakap mocha. Mocha. Okay, boleh. Mocha yang ni apa? Itulah. Orang selalu tanya apa perbezaan Coral Peach dengan Mana Mocha. phone? Oh lah, phone dah pakai kat situ adik. Mocha phone tu adik bukan kopi ya? Bukan, bukan. Oh tak, itu matcha lah. Kan? Macam jauh lebih dengan Mocha betul lah. Ya Allah. Yes. Matcha yang hijau kan? Kali si kali hijau. Nak. Okay ha. Cuba colour mocha. Dan order mocha. Thank you. So kalau korang order 5 terus, korang akan dapat semua warna. Biar dah sediakan dah. Korang tak payah tekan satu-satu. Beg nombor 1 dapat semua. Beg nombor 1 dapat semua. Lepas tu korang akan dapat yang ni. Letak kat atas ni lah supaya nampak. Okay. Yang silver ni maksudnya korang akan dapat macam ni. I tunjuk. So kirakan kalau yang beli 5 tu 4 plus 1. Is Yes. it? Ya, sebab macam ni. ada Yes. I tunjuk korang akan dapat ni. tangan Bella kecil sangat. Tak nak Itulah. saya tolong. Boleh ke? Okay. Ni 5-nya. Ini korang dapat ni. Boleh tak? Boleh tak zoom sikit? Boleh. Lagi ke atas. Macam tu. So ada 5 versi baru. Tu, betul. Tilt up tu dan dapat yang versi ori awal-awal lagi. Yes. So, InsyaAllah korang akan sangat-sangat puas hati. InsyaAllah sebab colour dia menarik. Dan korang boleh bagi dekat kawan-kawan, bagi dekat keluarga. Ataupun korang boleh share untuk dapatkan yang ni. Yang ni hanya untuk 1,000 orang saja. Jangan risau, ingredient semua ada dekat belakang ni. Korang boleh tengok. Ada banyak, semuanya bagus untuk bibir. Sebab Bella ni bibir sensitif. Didi pun tahu. So sometimes dia Kalau boleh bibir sensitif tu apa contohnya? macam kalau Kalau nak tanya ringan tak pakai? ringan. Dia tak sticky. Kadang-kadang ada lip gloss yang very sticky. Dan dia akan, I pernah pakai lip gloss. Lip gloss tu sampai ke dagu. Rupanya dia, lip gloss tu, I tak nak sebut je nama lah. Lip gloss tu bila I dah pergi jalan-jalan ke, I bercakap ke kan. Rupanya I tak sedar dia yang kilat tu, Ya. dia sampai ke dagu. Nampak macam I punya eyelid. So itu yang Bella risau juga sebenarnya. So nanti korang boleh bagi feedback. Betul. Sebab yang ni dia boleh bantu lembapkan bibir juga. Yang bibir kering ke apa. Kau boleh letak belakang ni banyak. Betul. Didi dengan Kak Bella itu je. Memang masalah bibir kering. Lagi-lagi kalau Didi suka pakai lip matte. Tapi masalahnya kalau pakai, nanti bibir akan jadi kering. Tapi at the same time, dia akan bantu untuk lembapkan bibir. Tak macam orang cakap, tapi tak naklah
contoh diorang nak pergi macam just a short punya, nak pergi kedai ke kan, tak aku nak pergi terus pakai yang ada warna-warna, boleh je korang pakai gloss ni saja. Dia tunjuk macam Didi sekarang dia tak ada pakai any lip matte dekat bibir dia, dia terus pakai gloss pun boleh. Oh, so tak perlu. Tak so bibir dia nampak Oh, sihat okay. walaupun bibir dia tak sihat. Contohnya Kenapa bibir tak sihat pula? contohnya bibir dia macam merekah ke. Ini macam korang tengah bagi treatment. Lip treatment. Ni kalau lelaki yang tengok live sekarang ni pun tak kisah, boleh juga untuk belikan untuk ibu, untuk kakak, adik dekat tak? ke, Nak untuk tengok adik ni bibir dekat depan. ex-girlfriend, Hah? untuk ex-girlfriend pula, untuk girlfriend ke, untuk Bahaya betul ni. Tu bibir Didi. Tu dia tak, dia hanya pakai gloss saja. ni So, bibir gloss, dia tak- apa ada warna. One layer gloss. Bagus ya. Lepas ni keluarkan blusher lagi, insya-Allah. Okey. Katanya banyak yang Bella nak keluarkan tapi dia tak tergopoh gapah. Betul. Dia sangat fokus, Fokus and then kekalkan kualiti, buat R&D betul-betul supaya boleh keluarkan secara berfasa. So hanya 1,000 yang pertama saja akan dapat kita punya Belova. Itu dah tak ada keluaran ni lagi dah. Itu je nak beritahu. Even yang First 20,000 pieces habis terjual dalam tempoh masa yang sangat singkat. yang you buka ni pun actually ini I punya. I nak simpan. So kalau I ambil, Buat you ambil boleh lah. Kalau ambil I marah. Kalos lagi. Kalos. tak masalah kalau. Bella, abang kembar saya nak, boleh. Abang kembar saya nak order, dia kata boleh. Dan order bag satu. Terima kasih. Bag satu tu korang akan, yes, korang jangan just add to cart, korang terus buat payment. Ya. Sebab daripada situ Bella akan nampak siapa yang dapat 1,000 Belova punya mini series ni. Wow. These 3 colour. One of my favourite dah tak akan ada keluar lagi dah. Original Belova. I ingat lagi nama-nama dia. Ada Needy, Loyal. Kenapa I letak Needy? Ni adalah perlu. Sebab kalau Bella tak pakai lipstick akan nampak macam tak sihat. Bila pakai, baru nampak macam nampak meriah lah sikit muka tu. So I pakai ni. Kenapa Loyal? Sebab kalau korang perasan, daripada dulu Bella akan pakai lipstick yang sama je warna dia. Walaupun orang cakap Bella nampak pucat lah. Tapi kenapa Bella pilih warna pucat ni? Sebab Bella akan gabungkan dia dengan gloss. So itulah nama dia, Loyal. Ini dia. And dah tak ada keluaran dah lepas ni. Dan daripada first edisi pertama ke edisi kedua, apa perbezaan yang paling ketara? Like, what did you learn from the first edition yang akhirnya menjadikan Bella boleh tambah baik sebelum keluarkan edisi yang kedua? Kita tak boleh selfish. Macam Bella tak boleh fikir apa yang saya suka saja. Saya kena fikir apa yang semua orang suka. So daripada situ Bella tambah baik yang ni Loyal kepada bukan muka ni Loyal pula Coral Peach. I tambah sedikit. Boleh zoom tak ni? Betul. Packaging pun lebih kemas. Yes. Kuantiti pun lebih banyak. Betul. And senang diorang nak pakai. Tu. Okay. Dan kualitinya pun jauh lebih baik. Okay dah. Sebab tu dia kekal lama, dia kiss proof Betul. ataupun pakai transfer proof. Yes. Tengok. Tak, sebab korang yang awal-awal tak habis kata kiss proof. Itu saya ingat lah, senang nak ingat. Okay guys, ingat tau. Untuk kali ni je korang dapat, korang beli ni 1, 2, 3, 4. Lepas tu? Dengan tambah gloss. satu. Dengan gloss. Ini idea Bella. Sebab Bella nak korang ada semua warna. Korang dapat yang Sebenarnya cuba sebelum semua. ni Didi macam dia kata tak yalah Kak Long. Tapi Bella tetap nak korang ni dan Bella nak bagi korang hadiah ni. And then Bella sendiri ada ni yang Bella bawa ni actually yang terakhir ni Bella punya. So yang kat rumah tu 1,000 tu untuk korang. Betul. So korang boleh tekan bag nombor 1 tu. Kan bag nombor 1 memang limited time sahaja. Kan. So korang beli 5 Promosinya ni korang hanya dapat bagi lagi malam 1. ni. Okay? And terima kasih sebab korang bagi good review dekat TikTok. Sekarang ni korang boleh tengok kat situ dah 22.5 ribu yang terjual. 22. Ini yang Sebelum ni. Daripada yang sebelum ni punya. Wow. Thank you so much korang yang support. Ya. Yes, thank you. Siapa boleh tekan bag kuning terus check out. Yes. So daripada produk awal Bella yang terjual di TikTok sahaja jumlahnya 22,000. Yes. So it is a trusted seller. Kalau berjaya menjual 22,000 tu orang masih tak percaya, susah sikit lah. Thank you so much. Okay. So Bella
happy sangat dapat buat macam ni untuk korang. Orang kata Walaupun payment done. thank you, walaupun banyaklah kekurangan here and there, I'm so sorry. Tapi Bella akan sentiasa perbaiki. Lepas ni Bella akan mungkin minta budak tadika guide Bella untuk beli lighting apa semua. Bella akan do it more proper lah after this. Thank you so Ni yang much. kata so bila dia dah kering Yes, dia dah akan kering. kekal. Betul. Walaupun saya pakai agak comot tadi. Yalah, saya tak reti. Kalau saya reti tu Payment done. mungkin Thank jadi you. masalah lah. Thank you so much. Pikat line satu Allah. Nanti saya akan fikir. Boleh tak semua? Kenapa? More organised. Saya tengah cuba baca sebanyak apa soalan-soalan yang korang ajukan. Review kat tangan YB untuk 10 skin. Saya tak tahu apa yang terbaik. Tapi itulah. Bukan juga. So kalau yang 10 skin macam mana? Which one? Sana dulu bergaduh. Bergaduh lagi bas tangga. Singapura boleh beli tak? Oh, Ada orang tanya Singapura boleh beli ke tak? Tunggu kita ke sana. kita ke sana. Bila Bella akan ke Singapura? 28. Kalau tak ada member kat Ya. JB ni kan, boleh bagi kat dia, korang pastikan. Daripada, Yes, thank you, Jack. daripada 28 Februari ke 1 Mac kita akan ke Singapura Yes. untuk buat jualan Nanti tempat Belopa. saya update. Ya. Bella happy sangat tadi baru dapat news daripada Didi, tapi nantilah saya akan reveal. Bukan news pasal Belova, okey? Kena cakap dengan terang. Kena cakap terang-terang. Betul. Cakap Thank you. Bella terharu sangat. Thank you guys. Wow, ramai yang dah beli. Thank you so much. Orang nak tengok apa Orang kata nak gelap. semua new skin. Sebab tadi buat kan? Didi Sebab saya tak reti boleh, nak buat. Okey, kejap. tadi saya buat dah gagal lah. Sekejap, saya padam dulu boleh? Dia pakai oil. Oil? Ada kat bawah dia, tak apalah. Boleh ya? Tak payah boleh buat. Biar. Susah nak remove. Ni makna 1 hari 2 hari pun tahan. Tahan. Tapi So kalau kalau dia tahan lama is very good lah. very good. Tapi korang Perempuan suka lah, so tak payah nak kacap banyak. Tak payah banyak kan? Oh, no wonder that's why we ni need the remove, susah kot nak. makeup remover. Quite hard to take it off. harga dah naik dah tak ada diskaun. Oh, tak ada diskaun. Mana Nisa? Sebab tu lah daripada tadi Bella cakap cepat-cepat. Ni pun Bella nanti dah nak kan. Okay. Okay. Pakai tisu boleh? Alah, kesiannya tangan you mesti sakit kan? Sorry. Tak. Okay. Okay. So kena terangkan. Nak curi kalung sekejap je. Oh. Ni. Tu saya seorang macam ni je susah. YB pakailah. Oh tak. Itu tak apalah kalau saya pakai nanti. Carlos jangan, nanti habis. Nanti habis nanti tu bela mana. Okay. Tolong pakaikan. Sebelum pakaikan kena baca kod colour apa supaya orang tahu. Okay, yang ni kamu dengar ya? Yang Boleh pertama. nampak ya? Boleh nampak tak tangan YB guys? Ke atas sikit. Tangan Sebab gelap tadi- tak adalah supaya tak nampak sangat. atas Ya sikit. Allah. Okay. Okay. Yang ni apa? Ini adalah coral peach. Coral peach. Yes, kejap Weh jauhnya dia pergi. Rasa kalau macam ni boleh kot. Macam ni. Janganlah, tak sampai Macam ni. lah. Janganlah. Okay, kejap. Oh macam tu cara pakai je. Okay. Okay, tu coral peach. Ni coral peach. Yes. Dan kita pergi ke burnt rose. Handsome-nya tangan YB. Mana? Handsome-nya tangan YB. Macam mana tangan boleh handsome tu? Tu saya kurang faham. Aduh. Lemak. Dah pergi sebab tangan YB ni. Ni apa? Oh ni mocha. Burnt rose, burnt Oh rose. ni burn rose. Burn rose cantik. Orang tanya ada recording tak tangan tu. Tangan tak ada guys, tangan kuning. Itu orang lain punya. Ya sudah dibeli dah. Sudah dibeli dah. Ya kata beli. Dah add to cart, tinggal tekan check out je. Okay, next sugar pink. Okay, sugar pink Kiri sikit. Wow, okay. So ni sugar pink. Okay. Alah. Dia punya bentuk tu tak jadilah. Dia nak warna cantik-cantik pula. Alamak. Okay. Dan warna yang terakhir Mocha. mocha. Mocha kau menjadi jodohku. Mocha. Okay. Sekejap ya.
Okay, so one more time terangkan kepada semua penonton lah. 4-4 kalau ya ada. Ni kalau kan tadi dekat Didi nampak dia lebih light, dekat YB akan nampak dia darker. Ni. Okay, atas bawah boleh. Apa beza? Bukan sama. Tengok ni sama rata kan. Sebab tangan ibu urat. Sebab selalu berbuat Jadi dia ada lengkung tu. Tangan pula yang disalahkan. Ya Allah. Bukan. Sini. Itu di belakang YB. Tak nampak lah. Nampak. Situ. Apa beza? Rapatkan sikit je. Lah, nampak sangat my skin is very much tan. Okay dah, korang dah nampak dah. So, yang belah kiri ni apa? Ini? Yang tu coral peach. Ini coral peach. Burnt Ni rose. burnt rose. Ini Sugar pink. sugar pink. Dan ni mocha. Yes. Okay. Dia tangan sold out tu. Tangan Semua sold colour out. lawa. Kalau semua colour lawa, kenalah beli semua. Betul. Korang beli semua, korang boleh dapat dengan mini series ni sekali. Boleh hari Isnin pakai lain, hari Selasa, Rabu, Khamis. Cukup Betul. 7-8. Yes. Tanganku cukup lah. Okay, terima kasih. Sorry tau. Apa yang sorry? Aduh. Sebab takut YB hantar invoice ni. Payment. Dia tidak apa, tiada harga. Tiada Tak harga apa. yang boleh. Kalau limit boleh ada banyak-banyak. Cuma kalau untuk pasangan hidup kena seorang je. Macam kalau saya insyaAllah doakan saya dan tunang saya jodoh berpanjangan. Jadi boleh ke next step. Okay. Okay. Kenapa coral? Oh alamak. Didi. Yang tak ada dalam beg kuning tu, itu akan ada meeting lepas dengan DJ Astila. Kata mesra wuduk macam mana tu? Saya tengah cuba nak faham. Boleh padam lah. Kan tak kalau kita nak solat bibir kita merah. Kalau nak beli semua dapat bela sekali tak? Itu tidak boleh. Kan ni. Ada booking. Kau beli semua. Ni laki mana ni? Kita apa? Tengok akaun tu. Save terus. Nanti ada perbincangan belakang. Lip matte banyak tak apa. Soulmate biar satu. Itu caption saya nanti. Betul tak YB? Baiklah, ma'am. Okay. Cinta memang manis. Saya habislah. Ya. Okay. Laju cakap tak boleh. YB nervous dia cakap. Harder. Done order. Thank you so much. Okay. Thank you. I tahu Ramai cakap itu dah beli, dah masa beli. tidur you. Saya nak cuba memahami. Tapi mungkin lepas ni kita jadikan YB duta Belova kan? Tak apalah. Saya akan jadi pekerja pro bono secara percuma. Ya. Sweetnya. Cuma pampasan tu akan datang dengan cara yang lain. Korang nak kenapa? Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, terima kasih. Khidmat saya tidak lagi diperlukan. Dah macam dulu kan? Kau masuk kan? Jadi lagi dua. Okay? Ada kipas ke? Okay, thank you semua. Thank you. Semoga terus dapat berikan sokongan kepada Bella. I've seen how much she put her time, effort and brain power into making this project a success. Daripada tahun lepas mencuba dan jualan melebihi 20,000 unit dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dan selepas tu meneruskan kerjanya, pergi ke beberapa negara, buat R&D, packaging, the logistics behind it. Lepas tu datang kat Malaysia dengan the whole family, transformasikan rumah jadi seperti kilang, dengan semua pekerja daripada pagi ke malam beroperasi. I mean, that's really spectacular and I learned a lot from it. So I hope that you will continue to become successful, insyaAllah. Thank you. Kata-kata untuk hari ni lagi. Okay. Kata-katanya dong. Kata-katanya dong. Kata-kata untuk hari ni. Kata-kata satu je sebelah Tak pula je lah kacau dia. Satu kata-kata. What is kata-kata? Kata-kata like Berjalanlah, janganlah kita terus. Okay. Ni tadi Tahu yang lah, banyak. Janganlah kacau dia dah. Tak apa, adik ambil mic dia. I tak boleh ya. Jangan bully YB ya. Wow. Biar saya dibuli.
Ayo, biar saya beli dia. Tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Ku pinang-pinang tapi tak dapat. Ku pujuk-pujuk ke bawah lari. Ya, okay guys, saya kembali. Yes. Bella pakai warna apa? Sugar pink guys. Kak Long okey tak ni? Adik yang teman? Okey lah. Vibe Kak Long mesti lain sikit. Senyuman dia dah kecil sikit. Kecil sikit. Tadi senyumannya luas. Seluas lautan. Okay. Okay guys. Didi try pakai yang lain lagi, okay? Didi really fun. Terima kasih. Didi pakai burn rose. Tapi adik pakai sugar pink lah kan? Tadi belum? Tadi Oh, pakai sugar pink dah ya? sugar pink tak. Belum pakai. Tapi Tadi okay. coral peach. Yang ni saya pakai coral peach Tapi coral peach tadi Sudah, dia sudah pakai. Sudah. Mocha belum? Saya pakai mocha. Mocha? Mocha. Mocha jadi Mocha tu tadi. mocha tu tadi. Jadi Okey lah kejap. Saya say bye-bye kejap Okey. Alamak. Bukan, saya datang balik. Saya say bye-bye. Oh iyalah. Oh. Ada masa buat bincang payment sebelum habis kan. Betul lah tu. Payment nanti macam mana. Okay guys, korang jangan keluar dulu. Sebab Kak Bella akan masuk balik juga. Okay. Dini pakai kat sini. Tolong zoom sikit. Viewers akan rasa macam lah, diorang pula. Ya, tapi orang tengah bincang kan. Biasalah live macam tu klien jumpa klien kan. Jadi memang macam Klien? klien yang Klien. Okay. Tapi korang, kita buat live ni, kita lagi sampai pukul 10 sahaja tau. Okay? ya, so masih ada peluang lagi lah nak beli. Korang kena Dapatkan. tetapkan, viewers jangan turun balik tau. Sebab Didi dengan Cumi yang Ya, mentang-mentang kami live takkan nak gerak dulu. Kalau nak pergi tandas dulu tapi tekan live je. Okay, sebelum kita closing. Okay, nak bagi tahu lagi korang jangan lupa yang 5 ni. Kalau korang beli 5 ni, korang akan dapat percuma lip matte Belova yang travel set ni yang kecil dulu lah. And very limited time guys. So korang cepat-cepat lah. Okay, pergi tekan beg kuning terus check out. Beg nombor 1 Berus Didi. Okay, lawa mocha. Lawa kan? Okay, so Didi akan pakai mocha dan lip gloss sekali. Okay, jadi tunjuk ke korang. Boleh zoom sikit tak? Bibir. Zoom Tengok, zoom nampak tak? Dia punya matte sampai hilang telalat Didi. Dekat bibir. Korang nampak tak betapa strongnya colour dia ni? Yes lah. Cumi ni. Akulah dia ni. Sabar je lah. Itulah kejadian dia. Nampak tak? Bibir sensitif. Contohnya kalau korang memang sensitif dengan fragrance, memang mana-mana korang pakai lipstick pun memang akan pedih sikit. Tapi itu normal je. Siapa-siapa sensitif dengan fragrance kan. Jadi kalau korang pakai even pakai makeup ke pakai lipstick memang akan ada pedih sikit. Tapi itu orang yang sensitif lah. Tapi lepas 5 minit gitu dah okey dah. Tapi biasanya ini adalah orang semua ingredients yang ada pun memang semua yang memang okey, dia melembabkan kulit, bagus Didi untuk pakai kulit. korang thank you so much yang masih stay walaupun Kak Bella tak ada dalam live, walaupun astagfirullahalazim, alhamdulillah. Okay, Kak Long duduk kat tengah. Okay, tak tahu mana dia hilang kejap tadi. Faham lah korang. Betul pakai. Sebab suara saya kuat juga. Oh, suara kuat. Okay. Oh, Cumi pun asal Sabah. Ya, saya sabar. Asal sabar dan asal boleh lah Asal dia. boleh lagi, belum lagi asal usul. Orang tanya, gloss ada colour tak? Gloss tak ada colour. Of course lah, lip gloss ni dia warna crystal. Sama macam ni. Kalau korang pernah beli dulu mini series, korang mesti tahu kita kan ada lip gloss juga kat dalam. So kita punya code dulu nama dia Crystal. Tapi kali ni kita punya gloss kita hanya letak nama Glossy sahaja. So better kalau untuk korang yang tengah tengok live ni, better korang beli 1, 2, 3, 4, 5. Sebab korang akan dapat mini series ni free je. And benda ni limited time guys. Bukannya sampai esok lusa tulat mulat. Okay? So malam ni sahaja. Cumi pakai warna apa? Saya pakai burnt rose. Burnt rose. Burnt rose, ya. Sebab Cumi memang suka warna yang lebih galak. Galak kan, kita ikut. Lepas tu kalau kita orang nampak tadi si Jack dia pakai lip gloss tadi kan, sampai sekarang masih glowing lah bibir. Bibir dia masih glowing, masih terang daripada jauh. Betul. Jadi dia memang tahan lah. Kepada lelaki pun boleh je beli. Korang boleh beli lip gloss. Lip gloss je pun boleh. Ataupun korang beli ambil je satu set bagi dengan orang tersayang, bagi dengan cousin-cousin. Ni bag ni pun ada juga jual dekat sini. Jadi siapa-siapa yang belum beli bagus korang beli semua.
Paling Didi puas pakai hati coral semua. please. Coral lah. Tadi saya pakai mocha. Okay, saya tunjuk kat korang pakai coral. Korang masih nampak ke warna dekat sini? Okay. Ini Bag nanti kita akan bawa. Bag kita akan bawa ke Singapore ataupun ke Brunei, dan nanti kita akan bawa ke Mitek juga. So korang tunggu je, okay? Korang tunggu je. Kejap, guys. sebab Sorry ini memang sangat limited edition. Betul. Which is akan Eksklusif. dijual kalau ada dekat booth tertentu saja. Jadi korang kena datang pergi booth tu. Specialnya akan ada kad dalam tu, ada kad Bella dengan sign Bella sekali. Betul. Itu dia special dia. Dan okay, sekarang saya nak pakai coral peach. Manakah ramai yang minta Didi pakai coral peach Okay? Macam Bella ni sekarang dia masih pakai sugar pink. Yeah, but I want mocha. Ya kah? Saya sentiasa setia bersama Ben Rose. Dengan lip gloss tadi. Jadi macam Angelina Jolie lah, tapi itulah. Dia jadi Angelina Jolie. Ya. Ataupun Rani Mukherjee. Jadi kalau Rani kalau dekat Hindustan kita ada Rani Mukherjee, di sini kita ada Rani Mukherjee. Itulah cumi. Mocha is my favorite lah. Okay, ini tips yang kalau korang boleh pakai setiap kali korang pakai lip ni daripada Belova. Whenever korang dah apply, korang make sure bagi dia kering. Dan lepas bagi dia kering tu, korang try lah minum air ke, korang try kiss dekat tangan ke, korang pakai lip gloss ke, dia memang akan, dia melekat je, dia takkan tiba-tiba ke sana ke sini, ke sana ke sini. Yes. Okay? Korang boleh remove kan pakai wet tissue jugalah kalau nak solat kan. Remove dan pakai balik. Betul. Cumi guna warna apa? Burn rose. Korang ni sama dengan Nidi. Tak. Nidi memang dia pucat habis. Saya pakai Ben Rose. Coral peach ni saya dah tambahkan warna. Okay? Coral tak ada Apa? ke? Ada yang minat Nidi ke? Oh, bukan Nidi. Okay. I thought loyal. Okay, sorry. Nidi sama dengan yes. Ke dia sama dengan mocha? Fokus bibir cumi. Diorang nak tu. Geng. Bibir kau geng. Tengah sikit geng. Harga dah naik. Ya, dan malam ni je korang dapat free gift. Okay? Masuk lagi. Sikat Masuk lagi. Ya, okay. Yang Kak Bella pakai ni sugar pink. Yang tak. Mocha. Mocha. Dah tukar. Yang mocha, yang ini burn rose. Burn rose cantik. Cantik. Cumi Cantik. pakai. Lawa bibir cumi. Geng, Cantik kasih cumi. macam besar lagi. Sebab geng, kenapa? bibir kau. Tadi kasih tambah glossing. Gloss. Ni dah this one gloss. Bila gloss campur je. dengan gloss, dia jadi macam mantul padu. Angelina Jolie boleh cari job ke ni? Okay. Ini Harga dah naik sebab korang lambat. Betul. Tadi murah je. Okay, korang. Kita pakai ini apa? Tadi? Gloss. Saya pakai Okay, Bella ada lagi 6 minit je lagi. Mocha cantik lah. Memang cantik kan? ni. Okay, Paling korang senang pitch korang beli semua je. Tadi Korang kau bila pakai korang beli semua, korang boleh try hari Isnin pakai lain, Selasa, Rabu lain pakai, depends on the event yang korang pergi. Kadang-kadang event-event sekolah-sekolah ke untuk annual dinner ke. Bukan. Tolong pin kan? Thank you. Mana boleh ini pakai kau? So you ingatkan Kak Long tolong pin kan. Coral peach korang boleh terus beli dekat profile Belova. Sorry tau tak ada dekat beg kuning. Betul. Tapi dekat korang tekan profile Belova sekarang ada dekat situ. Tapi boleh nampak ramai Wah, juga dah yang suka beli coral semua. peach ni. Yeay! Kak Min. Kak Min. Yang bagi barang-barang dekat apa tu Melaka hari tu. Kak Min, thank you. Dia dah beli semua. Dia sentiasa support Bella di mana-mana. Thank you Kak Adik Min. dia sebelah sebelah orang Min. tak beza. Adik Okay. pakai apa? Coral peach Betul. Okay, tengok beza. Yang kita tiga rapat sikit. Yang tengah-tengah mat. Yang tengah-tengah mat. Okay, yang start pada sini, Cumi pakai burn rose. Kod yang Kak Bella pakai mocha. Yang Didi pakai adalah coral peach. Okay? Betul lah. Screenshot. Oh, Ada. atau Jack kita boleh panggil untuk lip gloss. Kita perlukan Jack lagi untuk lip gloss pula. Cuba pakai glossy. Oh, dia nak Okay, pakai. glossy. Okay. Okay. I pun, Bella ada lagi 3 minit guys. Okay.
Bella? Tapi Bella dia punya actually Bella dia sesuai je untuk semua jenis lipstick sebenarnya. Betul. Jadi kepada semua yang apa ni korang nak try, better korang beli semua. So dapat lagi free. Dapat travel set lagi. Benar sekali. Okay. Berapa? Kita ada berapa minit lagi? 3 minit 2 minit. 4 minit. Comel semua. Okay, dah boleh rapat lagi. Okay. Thank you. Okay, kita sebut nama orang yang cakap dan beli ni. Jessica. Thank you, Jessica. Tiara, Eri. Okay, kejap. Umi, Norain. ML. Terima kasih. Terima kasih semua yang dah beli. Okay, ingat nampak tak yang Didi yang ada Belova? Thank you. Coral Peach boleh beli dari profil Belova. Okay, jom nak rapat sikit. Tengok bibir. Okay, sini sikit je. Okay. Okay. Masalahnya Carlos yang tersenyum ni. Ayo, Carlos. Thank you. Dan beli 5 juga. Thank you, Thank you. Farah. Dapat Thank you, dapat free gift. Yes. Cantik semua. Thank you korang. Thank you korang. Support Belova. Lipstick ni memang semua cantik. Thank you, Del. Kita lagi 2 minit. Actually kan Kak Bella very lucky sebab bila-bila kan kadang-kadang Didi rasa bila Didi kan selalu buat live sebelum ni jual yang ini kan. Sebab hari ni kita punya first day. Kita jual yang keluaran baru punya. Sebelum ni kalau Didi jual, whenever Didi buat live walaupun sekejap ke apa mesti ada pembelian. Terima kasih sangat-sangat. Support Belova. Thank you, Coffee Matcha. Dan Pima Koromoka. Yes. Kalau dan thank you Zila. Ya Allah ramainya. Thank you. Dah berapa ramai beli? Betul. Dah banyak, dah Ramai dah beli. Sampai berapa? 800 Dan nak sampai 800 lebih Thank orang you dah beli. Raisha. Thank you yang support. Dan beli 3 set. Wow. Itu the Dan best. beli dari Sabah pun ada juga. Tak apa. Siapa yang beli Thank you, and October. Thank you, Tiara Karim. Ya, dah balik. Okay? Dah balik dah. Sekarang pukul apa kan? Dan beli combo dan cakap. InsyaAllah nanti kita jumpa. Dan thank you yang beli. Terima kasih. Okay, sekarang ucapan Bella. Terima kasih. Minta maaf tadi ada kekurangan. Tapi yang pertama kali selalu macam tu. Betul. Kita akan improve lah Kita lepas akan ni. improve lepas ni. And thanks to Cumi and Didi sebab bersama-sama sekali. And of course my business adik sebab teman kita live tadi. Bella hargai korang yang stay daripada awal sampai lah sekarang. InsyaAllah lepas ni ada kesempatan Bella akan buat live bersama dengan Didi. Selama ni Bella rasa Didi sebab Bella kadang-kadang syuting yang daripada subuh. Macam tadi pun Bella ada 3 pagi era. InsyaAllah lepas ni Bella akan cuba. Thank you yang beli, masih membeli. Korang dah end live ni sebenarnya masih boleh beli lagi. Betul. Korang beli je dekat Belova and follow Belova punya TikTok, ada Instagram pun ada juga. Try insyaAllah soon. Okay, betul. saya akan buat. Thank you. Didi dengan Cumi ada nak cakap apa? Thank you for the support. And of course macam Kak Bella cakap tadi, walaupun kita tak buat live, korang masih boleh lagi beli. Dan ada yang cakap price dah increase. Sebab dia macam ni, kadang-kadang kita akan ada time yang kita boleh buat dapat trend lah dia. Wow. Terima kasih. Kasih. Kita pula cakap terima kasih. Okay. Nanti kita akan buat live lagi. Mana tahu kita akan buat diskaun-diskaun lagi yang akan datang ni. Bulan puasa dah nak dekat dah. So korang silakan teruskan support Belova. Terima kasih sebab tengok live daripada awal tadi. Walaupun kita start tadi tanpa sedia apa-apa lagi, tapi korang still stay sampai sekarang. Okay? Ya, Thank you so much. korang semua, kita semua nak raya kan? Nak raya lawa kan? Jangan lupa beli Belova kita. Okay? Alright guys, thank you so much. Bye-bye. Teruskan membeli, okay? Yeah. Walaupun kita tak buat live. Thank you so much. Bye guys. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye. Bye.